Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia kena jawab penuh jugalah. Nanti kena marah kan. Nanti tanya. Netizen marah. Anyway, we are Chatterbox Trio. Saya Mia. Saya Sri. Saya Syakira. Okay. So korang kat mana ni? Tak lain tak bukan Di Simply Sandwiches TTDI. So hari ni kita masih lagi bersama dengan rakan-rakan seperjuangan kita. Tapi diorang ni memang orang yang group yang memang tak perlu pun introduction sebenarnya. Diorang dah sangat popular dah compare pada kita. Betul. They are very senior lah in podcast world ni. Jauh lagi senior. Ya kan, kita banyak nak kena belajar dengan diorang. Okay, tak lain tak bukan, tanpa buang masa, diorang adalah podcast Maaf cakap. Okay. Dengar tu. Diri anda. Seram. Itulah tak boleh nak cakap lepas tu. Okay. Saya Alin. Yang paling muda Munah. Wow. Yang tak berapa nak muda Qraira. Paling handsome Fali Effendi. Kita bagi chance. Balum. Yalah, betul lah. Paling handsome. Thank you so much Chatterbox Trio for this another collaboration. Kita orang memang excited sangat. So, kita nak borak apa? Soalan betul. tu. Ni kita nak cakap pasal apa? Dengan cerita Itulah. sensasi. Itulah pasal. Itulah. Kita hari ni memang kita ada topik yang macam a bit panas lah. Tapi tidak tabu. panas Betul, ni. panas. Memang banyak orang mungkin melalui ni. Tetapi diam-diam mungkin kan lah, nak tapi cakap. mungkin lah tak pernah orang kata dicakap secara terbuka. Tak pernah ditanya, maka Betul, tak tak ditanya. Diamlah kan, malu. So hari ni kita nak cakap Apa topik ni? drum roll. Okey, topik minggu ni ialah apa tu? Penyondol, disondol dan menyondol. Ambil kau. Boleh tak cakap? Cuba try. Yang mana satu? Yang mana satu? Sebab Sebab dia ada tiga. Alamak, kena ada definisi kamus dulu. Ada definisi kamus tak tahu ni bulan ni. Kenapa kat sini je? Kat sini. Saya ambil dat. Kenapa perempuan je kena? Tersondol. Tak, masalahnya tak ada dan. Tak ada. Penyondol. Tak, dia create lah. Diorang kan kreatif. Dia Gen Z kreatif. Okay, siapa nak pecah telur ni? Okay, sebenarnya topik ni timbul daripada season 1 lagi. Daripada masa kita mula-mula baru start Chatterbox Trio, I borak dengan my friend. Dia cakap, okay, she single lah, cantik, ayu, pakai tudung, manis, macam I kasar sikit kan. So, dia cakap dia jatuh cinta dengan suami orang yang mengajar dia sukan mahal, which is golf. Dia baru start golfing lah. So dia cakap orang ni caring, jaga dia, selalu message, hi, how are you, bila nak golf or something. Dia coach dia. Yelah. Dia Betul. punya instructor lah, Dia trainer lah. golf instructor dia lah. Okay. So she macam catch feelings. Biasalah kan bila perempuan macam Nak buat podcast ni pendek tak? Cakap je dengan kawan awak tu, lelaki tu being nice to all people tu je. tak masalahnya I rasa kalau maybe I'm not in her situation lah, tapi I pun draw a line, faham tak? Bila lelaki orang, aku takkan nak. Betul ke Bil? We're only 5 minutes in. I tak pernah dengan suami orang ya. Tapi ada apa tapi dia? Tak ada. Memang di situ je. Tapi banyak lelaki orang shock kat you. Banyak. Betul. Itu statement seterusnya. Suami orang nak dekat Seri. Ya, betul. Tak, sekarang pengakuannya. soalan tadi, your friend tu dia tahu tak yang instructor golf tu awal-awal tu laki orang? Dia tahu sebab dia selalu cakap dia ada anak, and dia selalu cerita pasal anak dia, and then you faham tak bila dia cakap macam tu dia akan rasa macam dia dah ada family, so she sort of envision herself in that kind of situation. I can have his family as part of me. That's from what I Kawan dia betul nak kena azan ni.
Tu betul juga. Sorry lah kawan yang mendengar. I Q rasa Azan kan Q Azan kan. Tak, sebabnya I rasa isu dia Apa isu dia? maybe dia akan rasa kesunyian. Biasalah di usia-usia 30-an dia pun lebih kurang bayar I jugalah. I think maybe Di 2 years usia-usia yang or puasa penuh lepas tu. dia bayar I kan. Jahat ya, astagfirullah. Tapi betul lah. Dia akan puasa penuh lah nanti. Tak payah kita nak pretend kan. Tak Betul lama lah tu. lagi. Untuk dia, you guys macam jauh lagi. Lama lagi. Tapi macam I told her like, why? You know that he's married, he's with his wife. Tapi dia ada cakap, I tak silap I sebab benda ni daripada tahun lepas lah. Dia cakap 2024 taklah jauh sangat. Dia cakap, oh tapi maybe dia tak suka wife dia kot. Dia ada cakap macam dia tak have wife, The tak audacity. happy. Ya. Saya ada soalan. Jauh ke beza yang punya friend dengan orang tu? Tua I think early 40s macam tu. Oh, tak adalah tua. Tak adalah tua sangat. sangat. Sebab anak dia kecil-kecil lagi. Dia cerita nak ambil anak tadika, nak ambil anak dia sekolah. So macam dia bercerita. So bila laki-laki ni kadang-kadang dia tak faham. Bila dia overshare about his background, about his macam cerita personal stuff to someone yang maybe dia nak ajar golf or ajar tennis for example. Maybe perempuan tu akan rasa macam, oh my god, he's sharing with me. I beg to differ. Pantas ya. Pantas kat situ. Betul. Okay, apa yang Kawan dia di wow. Berani ya dia. Sampai lupa nama. Berani dia lupa nama kita. Itu konteks lah. Jadi kalau buka cerita ni kesian kawan tu. So Dia dah buka dah pun. Dah buka habis cerita dah. Nama Tak boleh. okay, nama kita beri dia tak seri macam tu. Tak seri ni seri. Ni seri. Kusam. Korang tak Boleh baik. lah, boleh. Ayuh, bawa dia ke gelangan. Jadi apa kita nak tolong dia? Apa yang cuba So kita dia, adakah dia teruskan dengan betul. itu? How is the relationship now? No, I told her. Dah kahwin ke? No, masa dia bercerita tu, I was hanging out with another friend. So I cakap lah dengan dia, babe, can I issue? Sebab bila dia cakap macam dia tak rasa dia penyondol. Dia rasa macam dia catch feelings. Tapi at the same time, I nampak konteks yang di mana dia bila dia dengan lelaki tu, dia rasa macam Dihargai. dia dihargai tapi dia tak rasa ke dia merampas. Slowly, tapi dah rampas ke belum? Dia baru catch feeling sajalah. Tapi I tak tahu lah. Suruh I dia tak follow up. beredar I lah tak follow up. cepat-cepat. I tak follow up. Tapi bila I cakap tu, dia cakap, oh tapi I rasa he's so nice. Dia selalu text I, dia selalu tanya how are you, ni. Okey, kiranya Hujung belakang 10 orang dia buat benda yang sama dengan student exactly. dia. Kesian Sebenarnya kawan ini tu. bukan kawan kenapa kita bawa topik ni ke muka pengadilan. Tak, kita nak kupas lah. Syakira, you ada POV Ada you. pernah sondol ke tak pernah tahu. Tak, bukan. I tahu POV kawan-kawan ada, you know. I nak cakap pasal yang baru-baru ni. I pernah ada tengok satu video daripada Ustaz Azhar Idrus. Lama saya menantikan saat Dia ini. cakap, Ustaz ni cakap, Ustaz ni cakap lah. Dia cakap, baginda. beliau pula aku cakap. Beliau Boleh cakap lah. yang Betul. jangan sangat cepat cakap orang tu penyondol. Setuju. Sebab kalau laki tu ada niat nak kahwin dengan dia ataupun laki tu nak kahwin dengan dia, faham tak? Okay. Jangan bagi niat. So basic, kalau dia kahwin, kalau dia macam memporak-perandakan dia punya rumah tangga tu bercerai-berai, dan you boleh kata dia penyondol. Yang cakap tadi tu, daripada apa yang I dengar, I macam tak berapa lah nak suka. Sebab I rasa macam from there, I mean, yelah, tadi yang you kata perempuan tu tengah apa, suka-suka Catch feeling. catch feeling. Benda tu you kena tahu boundaries you. You faham tak? You dengan suami orang. Betul. Sama dengan lelaki, bila you berkawan dengan isteri orang, you already need to know apa batasan you. Tak kisahlah you ni tak pakai tudung sekalipun, pergi lepak club sekalipun, batas mesti ada, and kita kena firm ya. Correct. Betul tak? Correct. Tapi at the same time, Saya menikus. Mereka seperti membawa tapi dengan serius. Muna, I nampak you macam ada banyak nak cakap pasal isu ni. Disclaimer, untuk usia ni saya tak pernah disondol, saya tak pernah Menyondol. menyondol. Tersondol? Wow. This is pengalaman
aman ke tak ada ya? Pasti saya lock jawapan saya. Okey, Lin macam Kau menanti. tunggu 15 minit lagi. Tunggu 15 minit minit lagi. nanti dia Sekejap lagi dia akan cakap, keluarkan cerita dia. Dia macam tu. Dia Tak, pernah Ali akan disondol, buka. menyondol atau menjadi penyondol? Lin macam tengah menanti-nanti je. Tak. Saya agree. Kan betul kan? Betul. Ada pandangan yang berbeza ke daripada kita orang? Saya ada. Silakan. Ya. Yes, true. Sebab tu hari kita berbincang untuk membawa tajuk ini ke sini, saya rasa saya ada boleh mewakili ketiga-tiga peranan tersebut. Wow. Saya pernah menyondol, saya pernah tersondol, saya pernah disondol. Baik. Okey. Tapi Dia multi-purpose. yang betul-betul Cukup orang. Multitasker kita ni. Cukup orang. dia macam Allen Key macam mana? Okey. Allen Key. Allen Key tu lagi Aminah. Hafiz Aminah. Kira like size. Jadi tercampur-campur. Okey. Bukan ni. Okey. Memang dia boleh buat lah. Tengoklah. Okey. Multi-purpose. My justification macam ni. Waktu I menyondol, I berbalik kepada apa yang Shakira point Shakira tadi tentang Ustaz cakap. Jangan terlampau awal bercakap pasal menyondol. Sebab di perspektif orang yang kena caras itu, dia akan nampak I menyondol dia punya Suami. dia Partner lah. punya itulah, Pasangan. partner lah. Partner. Dia punya situasi Boyfriend ke? hubungan itu. Faham. Tapi Sedangkan di waktu yang I porak-poranda. faham, mereka dalam proses ataupun dah habis lah. Porak-poranda Maksudnya dah selesai. lah. Dah edah. dah. Habis edah lah yang input. Dengan selamat. Dia orang bahasa US panggil lah Eda. Panggil Eda. Okay, sorry. Saya Teruskan. rasa I gerak dulu lah. Lepas tu continue. Bagi I benda ni perspektif. Untuk orang yang melalui keadaan yang sakit itu, masa pasangan itu, dia akan nampak I sebagai penyondol lah. Oh, yang tersakiti tu lah. Betul lah. Tapi kalau ikut pada pasangan Dia dia yang victim ni. Dia victim tu lah. dia victim, right? Tapi kalau untuk orang yang memang dah keluar daripada hubungan itu, dia akan cakap, you tak sondol siapa-siapa. I somehow memang free dan sebagainya. You sondol I je. You sondol I je lah. Macam tu kan. So dia merelakan. Bukan dia dah tak maksud Q, the relationship tu dah broken dah pun. Dah end dah pun. Tapi what gives you the right? Faham tak? Kenapa I cakap macam tu? Sebab benda ini disusuli oleh bukti-bukti dari kawan-kawan. Dia ada cakap, tak ada, dia tak ada apa dah. Tapi orang yang tak kena, yang tak move on tu, dia akan cakap lah, dia Kau penyondol. menyondol, Dia memang penyondol rumah tangga aku. Sebab dia ambil, dia ni Q ni ambil aku punya pasangan ni, maka habislah kami, terlerai kami. Itu I punya pandangan. Cerita I sebagai pengalaman menyondol. yang kena menyondol. Very brave of you. Ya, I mengaku lah. Tapi I Sebab rasa dia berani kerana benar. ya, sebab perspektif orang itu. I rasa I nak Kawan. I think best man win lah kot kan. Kita fight fair. Kalau you dah tak diterima Ustaz maka Tahir tu betul lah. so kalau dia nak kata macam tu up to dia lah. Itu menyondol. Tersondol, I pernah bersama dengan satu orang ini. Little did I know satu orang. Okay. Orang lain lah. Ni orang lain. Ini bukan mewakili angka. Baiklah. Okey lah. I pernah bersama satu orang ni. Takkan dia je. 5 pula. Okay, teruskan. I bersama dia selama 2 tahun. Ni angka. Ni angka. Ni betul angka. Okey. Subjektif kan. Selama 2 tahun. Dalam 2 tahun tu Atam tahu sebenarnya dia ada satu hubungan yang tidak dia war-warkan. Lama dia. So You ni perempuan Kekasih simpanan. perempuan third wheeler lah. Macam tu lah lebih kurang. Kekasih gelap. Tapi Kekasih sebenarnya simpanan. untuk dia punya ni tak. Sebab dia tak tahu. Sebab I tak tahu. Pada I punya pandangan I tak tahu. You lah Status orang ni. satu-satunya pada pandangan you. Tapi Kau tak sampai tahu Sumpah tak tahu. Sumpah tak tahu. Sumpah dia dah sumpah weh. Sampai bila dah kantoi ataupun kita nampaklah beberapa perubahan dan Bukti-bukti. sebagainya. Again kita akan membuat keputusan berlandaskan bukti. Betul. So dah puas hati, I cakap I nak bail out daripada, I nak withdraw daripada hubungan ni sebab little that I know you ada someone sebenarnya. Dah lama pula tu. Which is dengan cara I pergi confess that someone, pasangan dia. Oh, pasangan. I pergi cakap kat dia, sebenarnya hubungan korang ni macam mana? Kami masih bersama. So I said, it's okay. I lagi berat sebab itu kawan juga. Alamak. So tak boleh. Tengok tu I nak sambung. Tengok ni cerita dia. So sekarang ni orang kata, so kiranya you kalau orang tak tahu cerita ni, you kata you penyondol. Betul. Betul lah. Kalau you tahu label. cerita ni, orang tak tahu yang you actually sebenarnya also like a victim. Mangsa. Tapi I nak cakap disclaimer Syakira bukannya sokong penyondol bukan sokong sebab penyondol. itu pentingnya kita orang kata ada term dalam Islam dia tu sebenarnya. Dia Musyawarah. bukan musyawarah. Itu je yang aku tahu.
Husnul Khotimah. Mawadah. Husnul Khotimah. Kita lupakanlah term tu. Makan mampu. Harus kita mendengar sesuatu secara tabayun. Kita harus dengar. I nak kedua-dua cak belah pihak. Kena tabayun. Kita tak ada bias di situ. Tak boleh sebab bila dengar satu kena pihak, dua pihak. orang tu akan cakap, oh Q penyundul sebenarnya. Tapi tabayun. Salah betulkan saya. Tabayu, tabai. Tak baik. So betul. Tak baik. Itulah kepentingannya tabayun. Sebab you tak boleh dengar satu pihak saja. Sebab perspektif orang itu macam kes kawan you tadi kan. Mungkin dia berhenti pada sekadar catch feeling saja. So kita yang mendengar kena berterbuka. Dia nak bercerita kita ni. So dia nak kata label dia, oh kau penyundul, kau tak boleh ni. Kita kena benar menasihati dengan secara hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menonton. I nak cerita. Belum. Dia tambah. I nak cakap sedar ni. Ni nak marah sikit. Nak marah sikit. Dengar. Nak marah sikit. Marah I ke? Bukan. Pada siapa yang terasa nanti. So, I nak cakap, laki-laki single dekat sana tu tak pandai nak jawab mesej perempuan-perempuan semua. Tapi lelaki yang dah berkahwin, yang dah ada anak, ada kerja, ada kucing kat rumah, dia orang experience. Senang je mesej perempuan semua. So, nak cakap dengan you, kenapa kita kan tak salahkan lelaki ni? Every time kita tadi bercakap kan, cakap pasal penyondol tu aja. Tapi yang penipunya lelaki, dia yang make a promise to the wife to be forever, to be setia. Apa? I cakap. So you, kalau you pernah lah. It takes two to tango. Betul. Hujung-hujung tak apa, bahasa Melayu dia apa, bertepuk sebelah tangan tak akan pokok takkan goyang kalau tak tak angin. Betul. I think kalau betul perempuan tu salah, lelaki pun salah. Betul. Kalau perempuan tu pergi kacau dan lelaki tu tak reply, benda tu takkan jadi. Perempuan tu akan move on to someone else. Sama juga. Ada lelaki yang mencari. Lelaki yang mencari tu sama juga. Kalau perempuan tu rasa sama ignore, je dua-dua. dia takkan jadi. Like sometimes there are guys yang macam very persistent, mainly because dia orang rasa itu cabaran. Guys like challenges. That's right. Couple of challenges. Yang satu challenges you buat belakang isteri you, you tak ditangkap. Macam adrenaline rush kan. Tak kata. Then you can brag to your friends. Cakap, oi aku ni power ada 3 awet. Seksi banyak. Kan? Tunjuk pula gambar kan. And another challenges is lagi tak dapat, selagi tu we will pursue. Lagi rasa challenge. Lagi rasa challenge. Aku ni bawa bukan Mazda, aku bawa BMW. Kan? Main golf setiap hari, takkan lah awet macam ni pun tak dapat. So challenge sampai dapat. So it's that the ego. Men are known for their ego dan sifat predator mereka. Tapi kenapa dalam situasi ni lelaki tak dilabel sebagai penyondol, hanya wanita saja? Sebab penipu lah. Bukan, sebab culture. Tapi betul, I suka orang kena teruk to everything. Yes. It's a double standard culture. So walaupun let's say we reverse the narrative lah, saying that lelaki tu yang cuba memporak-perandakan hubungan suami isteri. Betul. Sama juga, kenapa perempuan tak pernah dilabel buaya? Kenapa lelaki je buaya? Ya, betul. Perempuan tak ada. Perempuan kalau buaya lagi teruk tu. Ni perempuan memang. Tapi kan ataupun I rasa nampak? Tu masalah perempuan dia orang main ni, perempuan boleh jadi buaya. Perempuan ada sifat buaya. Banyak sifat buaya. Bukan kita baru borak pasal ni like few episode ago ke? Benda terbaca, benda lawak, terbaca benda bodoh dekat meme lah. Dia balance. Ustaz dia Dia dunia dan akhirat kena sama, guys. Aku nak tergelak baca meme ni. Dia kata, aku sedih. Ada perempuan dia kata, aku sedih lah. Macam boyfriend aku buat tai tu tau. Lepas tu kata, boyfriend kau mana satu? Ali, Abu, Amir. Tak, Alif. Nampak tak? Banyak ada cakap dengan. Aku macam like perempuan pun ada banyak lelaki. Of course, benda ni so seri, jangan stereotype. Betul, I rasa benda ni memang fair. Memang lelaki perempuan sama je. Kalau lelaki buaya, perempuan penyundul. Ya, betul. Macam tu je lah. So it's a culture thing. Tapi Munah, aku pula. Tadi you macam nak masuk. Tak ada. Gelak je. Tapi kan, sebab tak boleh relate. Saya mencari orang yang single
sentiasa available. Nak cakap sikit lah sebab tadi Q mention pasal personal experience kan. I pun ada satu yang I tak suka pun nak cerita, tapi tak apa, Untuk kita pengajaran lah kan. Macam tadi cerita you tak boleh kategorikan diri you sebagai menyondol, Tapi ada label. di label. Macam I tak kisah apa orang nak cakap. Itu satu pasal I. Tapi I masa tu memang berada dalam situasi yang memang I tidak tahu this person dah kahwin. Dia bukan setakat kahwin tau, dia ada anak 3 dan dia dah bertunang. I suka reaction ni. Suka reaction ni. I mati purpose. I suka reaction ni sebab I masa tu, you bayangkan tu reaction you. So you masa I tahu wife ketiga lah kalau jadi. Ya betul. Dia ada bini, dia ada tunang, dia ada girlfriend. No. Ya. I ni yang nombor 3 Girlfriend lah. tu. You yang girlfriend. So dia abang Jamil lah. Dia Abang aku sangka 2 Okay, tak. Tapi nak cakap jugalah, ni bukan cerita buat-buat tau korang. So I terpaksa mention pangkat orang ni. Bukan pangkat, kiranya macam Pangkat dia. yelah, macam kita orang biasa, dia orang Berada bukan. kat kayangan. Datuk. Bukan, dia ustaz. Ayo. Walid. Tutup mata, bayangkan Walid. Ini cerita betul tak, bukan main-main. So banyak pelajaran yang kita boleh ambil daripada cerita I ni. Disclaimer, sebab I pun dia memang bukan nak cakap pasal ustaz punya Betul. perangai. Bukan. pengalaman Cuma dia. dia pengalaman I takkan nak tipu. Dia memang ustaz. Faham tak? So dia I dah ada relationship dengan dia for about I rasa 7 months. Maksudnya bukanlah, kita tak nak panggil relationship sebab dalam Islam kan benda tu Ta'aruf. Ini ta'aruf namanya. Okay, dah lah kan. Kiranya persahabatan. Persahabatan tu dah dijalinkan strong lah Berapa kan. lama? I think about 7 or 8 Banyak soalan. months. Aku ada banyak soalan ni. 7-8 months masa tu. So hari-hari call ni macam-macam lah. Ustaz bergayut. Tak. Tapi Sorry dengar dulu. to sis, I Dengar judge you. dulu. This you ustaz dia rupanya. Sis. Tapi she ended up with I judge kat situ juga. I macam Sis. suka ustaz. Kawan you pun macam tak tahu. Sis, tak boleh imagine. Sebab tu I cakap I tak cerita. Oh, okay. Eksklusif. Dia tak Ustaz. I yakin suka yang naik motor besar, Bukan. kereta besar, rupanya ustaz Tak, dia. bukan, sabar jap. Pada satu ketika dahulu saya ni bertudung, you know. Bukanlah bermakna semua terus macam Semua faham. tak, sebab masa tu I baru balik umrah. Dia banyak Tak apa, itu kita tak judge. So, That leads to question macam ni. You kenal dia? Dia mutawif I. Itu Tuhan nak bagi tu sebenarnya. Tapi dengarlah dulu, takkanlah. That was my bukan intention apa, my thought lah at first. I'm like, Allah nak bagi I jodoh di tanah suci apa semua kan. Alhamdulillah apa semua. Tapi itulah little that I know, sebenarnya dia bukan setakat suami orang, dia father of 3 and then dia dah bertunang dengan someone, about to get married 6 months lagi. And I ni dah standby lah jadi nombor 3. Macam mana terlerainya semua benda-benda ini? Macam Dia mana yang tahu? bagi tahu. Oi, jujur. Sebab dia nak masuk merisik, nak merisik. Tapi dia belum kahwin dengan yang betul. Belum. You yang Dia itu merisik verbal faham tak nak cakap yang Dia atur percaturannya. Dia pandai mencas. Tahu tak? 2 in 1. Dia nak save money kahwin dua-dua sekali. Wow. Boleh. Tapi I tak boleh lah label diri I sebagai, again lah, kita punya topik kita tak nak lari kan. So tadi kita cakap pasal I ni kiranya menyondol ke? Memang tak lah aku menyondol. Aku tak tahu. Memang lah. Yeah, you tak tahu and you choose to get out of that relationship. Of course lah, immediately. But there's no indication that he's actually a father of 3, for example, or a husband or someone's memang fiancé. dia pandai lah cover line. Because tu. to me, kau Macam tadi partner you yang 2 tahun kan, dia dah jalin hubungan dengan di sebelah sana, kenapa dia tak tahu? Pandailah partner Padahal dia tu kawan tau. Tu kawan-kawan walaupun bukan kawan baik tapi kawan kuat close. Hari ni jumpa mah. you punya case pula, dia tak declare dengan perempuan tu. That means he didn't make it official or Tak, she I didn't rasa make it lain because yang ni yang you tak tahu tu memang a bit pelik lah. Tapi you sebab bila kata mutawif tu mestilah dia tak ada kat sini kan all the time. Tak ada kat sini all the time. Tapi korang bercerita message lah selalunya. on call ajar So, pasal, tapi senang kan lah nak bukan nipu. berborak pasal Senang lah you know nipu. benda-benda yang kita sembang. Dia memang setiap kali call akan cerita pasal agama. Dia macam Macam keluarga itu Rosyam dengan Ustazah tu kan? Ada macam Itu Ustazah mesti cantik kalau buka Macam tudung. call dah sembahyang dah. Assalamualaikum. Ya, Dah selamat dah lagi. Kira dia baik lah. Daripada baik lah, segi dia tu dia ingatkan baik. sembahyang. Betul. Tapi coming back to the context yang macam, okay, kalau Menyondol. lelaki tu
dia sebenarnya salah dia, to me from my Tu perspective, salah lah. laki-laki tu yang start giving attention. Sebab perempuan macam kawan I punya kisah itu kan, dia punya coach dia tu ataupun instructor dia tu akan call, message, hey how are you, giving extra attention. Perempuan, women loves that. I love that. You know, like tiba-tiba message, hey are you asleep, I hope you sleep well, good night. Oh, Padahal dan tak malas pun. lelaki Tak tu adalah. jahat lah. You kena kuat pendirian. Naughty. Macam Betul. I ni, I kata dengan you, orang tu ada orang tu ada boyfriend pun aku tak kacau. Betul. Tak, Sampai tapi jenis sebab itu sekali. Sebab You maybe, kena tahu maybe batas. dalam konteks perempuan, kawan perempuan I tu, Ingat dia friendly, dia Tak. mungkin dia dalam cerita dia, macam konteks dia jugalah, dia cakap I nak tinggalkan my wife, dah berkonon-konon dah berkecak apa Ayah benda tanya semua dah ni. berselerah, dah Tali, berpecah tali. belah, tapi sebenarnya dia masih kukuh dengan wife dia. Masih lagi hantar anak sama-sama, pagi bini dia hantar anak balik sekolah, dia ambil, you know that kind of thing. Tapi sebenarnya dia tak tahu. Tapi laki-laki tu pun mengambil peluang. Macam Mia punya story pula, laki-laki tu dah atur, dia dah ada bini dengan 3 anak, dia dah ada tunang nak kahwin lagi berapa bulan. Mia pula is in about like, let's say like give it like another 6 or 8 months untuk kahwin pula dengan Mia, for example. Kalau Mia say, oh my god, dia sangatlah beragama, sangatlah Ingat aku sangatlah biol baik, agaknya kot. kan? Tak, tapi maybe at that point of time dia nampak you perempuan yang memerlukan savior, memerlukan penyelamat. Yelah. Because that's Tapi what salah. everybody's dream. Macam I nak someone yang macam kena rescue lah kan. Dia lulus sikit Tapi lah. I berbalik pada apa yang cakap tadi, batas lah. Macam orang lelaki yang lelaki yang dalam experience I tu, ustaz tu, dia sendiri tahu sebenarnya dia dah suami orang, bapa kepada 3 anak, mana batas dia, faham tak? So Ataupun dia nak ikut sunnah Nabi untuk kahwin. Benar bab sunnah. Kita tak tahu sebab dia seorang buta. Sebenarnya I Dan nak juga cakap. mungkin dia memegang prinsip kahwin 4. kalau tua merajuk, balik ke rumah isteri muda. Kalau dia merajuk, balik Ke rumah isteri ke 3. anak kahwin 3. Piramli. Tapi itulah yang macam kita cakap tadi, benda ni dia tak kira dia lelaki ke perempuan ke, faham tak? Dia bergantung kepada individu tu tersendiri. Dan juga niat tu. Nawai tu Betul. semua Radin dia lagu kan. Bila dia dah ada nawai tu untuk Berbuat jahat. dia berlaku. Macam you guys memang dah tahu, okay, suami orang off limit. Ada juga yang Suami orang lagi dia suka. Ada. suka. Lagi dah tahu Dah pun tahu ada. and it's not the first time dia bersama dengan suami orang. Dia again and again. Mungkin itu cita rasa dia. Betul. Dia punya Itulah. Kan? Korang pernah tak berkawan dengan orang macam ni, ataupun know someone punya friend Ada. ke yang dia rasa suka tak perlu suami ada isteri komitmen. orang? Baik kalau dapat suami orang yang ada isteri yang lain di tempat lain, dia tak perlu bagi all out komitmen. I see. Yeah. Dia ada Itu- gap time untuk diri dia sendiri. Itu boleh categorisekan as Penyundul. P lah. Apa? Dia apa? Dia apa? Penyundul lah. Penyundul. Ingat nak cakap bad word ke penyundul. Itu cerita dia. Apa itu P? Sebab kita ada 2 orang pasangan berkahwin lah, maksudnya ada 2 orang kategori isteri kat sini. Ya, betul. Tapi kita dengar Mia saja. Kita tak dengar daripada Ali. Ali macam Ali. terlampau sangat. Mungkin dia takut nak bincang tebu You ke bagi dia. tak, bukan daripada you lah, maybe daripada kawan-kawan you, saudara mara you, jiran sebelah rumah. Sama dengan Suami orang, betul. Besar Rasa dia pula kan? macam kita ada kenalan bersama kot. Ayolah kita kenalkan dia. So, tak, kenapa? Tak. cerita, Kenapa benang dia table. macam tu? Apa, what's in her head actually? Ke his ke. To be honest, I don't know. Tak tahu lah. Dia sunyi. What One was of the reason dia sunyi. He or her ni? She. Dia adalah perempuan lah. Yeah, it's a she. After beberapa kali kita bertanya what's wrong, kenapa. So among other things, betul lah macam kata Muna, sunyi. And then sometimes I guess dilayan lah. Dilayan. It comes back to dilayan. Yes. Betul, attention. Yeah, Sometimes attention. suami orang ni lagi pandai layan orang betul. daripada Saya the kira single marriage man. lah. Sebab Correct. single man tu single agaknya sebab yelah tak siapa nak kahwin dengan dia, lagi tak lah. berapa elok lah kot. Lagi satu Ah, dia orang dia kan single, ada fikir macam tu. experience. Suami-suami orang, isteri-isteri orang Suami orang ni menunjukkan yang diorang ni pernah dah dikahwini. Maksudnya boleh Pernah hidup bersama. mengahwini. They know which Kalau yang button single to tu tak press. tahu mungkin gila. Soalan, adakah orang yang macam cakap tadi kan, dia masuk dalam kategori perempuan desperate? Maaf, cakap desperate. Dia tak desperate. Okay, untuk kau. Tapi Okay, ada soalan.
Soalan dulu lah. Balik dah jawab. In her case, dia bukan desperate sebab dia boleh dapat mana-mana lelaki yang Kenapa suami Dia cantik pula macam dia mana. cantik. Dia suka It kan comes down attention. to, I guess, the way he treated her. Dia tak dapat benda yang sama dengan lelaki single. Terbuai Sebab awal-awal. Awal-awal Siapa nak bagi bunga depan pintu rumah? Maksudnya correct. tapi Cakap lapar 5 minit dah hantar dah nasi But- ayam gepuk. Okay. Maksudnya hebat lah suami orang. Ayam gepuk lah. Tu masa bercinta tu. Dia suka ayam gepuk lah. Setengah orang tak suka ayam gepuk. korang yang kawan Chicken chop saja. aduh I Okay. tempe Okay, teruskan. apa tu kawan you tu dia dengan partner dia tu siapa yang initiate dulu sebenarnya, lelaki tu ke ataupun your friend yang initiate benda ni? Dia ceritanya diorang bertemu di kenal. Dia jadi kawan dia pula lah. Kawan kita. Dua berjumpa dekat Application. aplikasi dekat apps. Dia lelaki tu dah kahwin dah masuk dalam apps tu. So di sini tak boleh nak kata dia dia salah. Tapi lelaki tu cocok. salah. Tapi kawannya single kan? Yes. So dia Yes. tak salah Dia tak untuk salah. daripada So, segitu. at that point, at the initial point, dia tak salah sebab dia memang mencari. Dia single. Dia single. Tapi bila dia dah Yang tahu, suami orang tu buat apa kat dating apps? apa dia buatnya dekat situ. Oh, so maksudnya awal-awal the guy dah already bagi tahu, dia dah announce lah diri dia someone punya husband. Dah tahu dah. Eventually, right? Eventually, dia later tahu. in the relationship, then she found out that salah she dia was salah not dia initially tak tahu. continue dan tu. Initially tak tahu. Yelah tak, tapi Salah faham dia tak daripada segi ni lah situasi ni, laki tu pandai, dia bagi perempuan, dah lah perempuan ni senang catch feeling. You faham tak? Dah feeling dah tersangkut-sangkut baru kau nak announce kau laki orang, dah macam mana? Tak, tapi Problem lah. coming from someone who is active. Coming from someone who is active on active on dating apps for example. Alhamdulillah. Active. Dah nak habis cakap lagi. Pause tu jangan lama. Message saja Message saja. I nak kena emphasize I ni aktif swiping left and right ni suka hati aku je dalam Tak payah toilet single. before tidur apa benda. Tapi honestly orang yang I swipe tu kan kita ada age range. Takkanlah aku nak ambil 25 ke 22 ke 30. Nasib baik tengok sini. Apa salahnya? Tak. Okay, no. For me, I rasa I tak nak lah lelaki-lelaki yang tak berapa nak matang. Weh, tak boleh cakap macam tu Seri. Ada yang lelaki muda lagi ada matang muda yang daripada matang. kita. Aku kena okay, dengar. sekarang, I apa tak dia habis point cakap. dia? Straight to the point. My point is that having dating on when you're swiping left and right on dating apps, you akan dapat jumpa lagi ramai suami orang, faham. tunang orang, boyfriend orang, Datuk orang. Tapi kan wait, I nak tanya satu soalan. Satu soalan. Dia orang akan bagi tahu tak dekat dia punya profile Initially yang they memang don't. takkan lah kan? They don't. But usually I akan faham bila the age range is about 30 something, 30s lah. Majority dah kahwin atau dah tunang atau dah duda atau isteri dah mati lepas beranak anak dia. Astaghfirullahalazim. Mana tu jarang lah kenal yang macam tu. Jarang. Memang ramai lah sebab Baik. that's the only option that you have. So kita bukannya jenis pergi minum bar. Kalau dekat WhatsApp tak ada pergi bar. Tu tak boleh minum Seri. Tak boleh minum tak boleh minum haram. Tak pergi bar. Contohnya kalau macam certain culture, certain apa ni, dia orang pergi bar, dia mingle around. Yeah, correct. And then Betul. they do Socialize. they meet up apa benda, change numbers, keluar dating or do whatever Clubbing hanky apa panky lagi? things. Betul. Sosial Contoh. dari clubbing. Tapi kita pula kan kita pergi masjid jumpa ustaz. Masalahnya kalau Akhirnya jumpa Majid tak ustaz kat jumpa masjid tu siapa-siapa. pun dah ada 3 bini. Dah Salah pula. Sama Sama je. juga. Senang je. So back to my point about dating apps tu, I rasa maybe you
ingat dia tak ada isteri ke ataupun tak ada partner ke, sebab tu you macam continue dengan dia. Tapi kalau you tengok dia punya that guy, kita orang yang tengok pun kita orang tak Tahu tu lelaki orang. Tu lelaki orang. Faham. I dapat 1 tahun ni, kalau I tak pernah ada dating app, tapi kawan I share benda ni. Kalau you nampak, kalau Melayu lah, mungkin orang-orang foreigners mungkin tak buat benda ni. Kalau orang Melayu kat dalam dating app, yang untuk tunjuk gambar muka tu, kemenangan tak apa, dia dah berkahwin. Macam mana? Tak tunjuk muka. Tak tunjuk muka. Yang tak tunjuk. Yang tak tunjuk muka. So what they do is they swipe, and then hopefully perempuan tu akan swipe balik, message dekat WhatsApp, and then baru share muka. Tapi mungkin ada betulnya. Betul. Dia takut kawan-kawan bini kawan dia I 2-3 kan. Ada logik dia. macam tu. Dia kata ada logik. Tak kantong orang ni Lepas semua tu nama selalunya bukan nama sebenar. betul. Dua-dua ni sebenarnya tak letak gambar Tobat muka. lah sebenarnya. Dapat on the side lah rambut kepala. Muhammad Syakiri binti Abdul Ben Abdul tak boleh. And tukar nama some especially Melayu. Tapi I wouldn't swipe on people who doesn't have any profile picture. Faham Bukan you. Ada orang buat. Dia bukan user yang main tu. Satu akan. So satu tu lah mangsa dia. Ya, sometimes gambar mungkin tak ada, tapi dia punya the way they describe Profile, dia dekat profile. social Tapi nampak Tapi dia orang tak belakang letak kat profile kan. Status dia orang. No. Gambar kereta dengan emblem BMW dengan jam. Itulah maksud I. Disclosure kan. Ada setengah orang akan cakap I'm married, my partner and I are looking for two. Ada lain lah. banyak. I rasa lah. Itu sondol tu lah dia. Dia sondol. Itu dalam kurungan. Sondol lah tu. I dah main Tinder and Bumble. Dia kejut aku. Dia suka. No, I dah main Tinder. Kau tu dah halal.com tu dah? Tak. Halal.com sudah? Betul Janang tu? You subscribe Gold Plus whatsoever tu tak? Tak. Okay, better don't like sebab we got friend yang subscribe habis bulan-bulan tak lekat satu pun. Mak cakap. Ada money back guarantee tak? Tak. Okay, I so faham. penyudah ada lagi ke? Ada lagi ke? Tak. Boleh sebab nak tanya cerita lain dah. Okay. Penyudahnya kawan you tu, diorang, is she still with the guy? Hopefully not anymore. You tak tahu. Tak. No, because The thing it's is, on off. Okay, ada satu soalan. There's always that possibility. Okay, tak apa, itu kita sembang. Okay, soalan I, bila korang dah dapat tahu kawan korang macam ni, adakah korang akan continue berkawan dengan orang yang macam ni, ataupun you just decide to distancekan diri you? Kenapa kalau you buat lah? Tak kisah jawapan you apa, tapi I nak tahu. I sebagai kawan I takkan lari lah. Okay. Orang macam ni memang patut kita lebih tarik sebenarnya. Kadang-kadang Takut dia curi you punya belak. bukan. Dia Kurang ajar. Bukan. Kurang ajar pula. I nak kena disclaimer. Sedang hal ni Kategori berbeza. target audience I. Okay, so Dalam hal ni, you takkan Tapi tinggalkan. ada ni close. Betul. Tak termatuk. Okay. Kalau orang macam ni, I memang takkan, walaupun I tak setuju tindakan, it just sekadar tindakan dia lah, cara dia, action dia. Tapi untuk dia secara peribadi, I kena tarik lah. Okay. Kadang-kadang orang yang tengah bercinta ni, dia memang ada Hayal. Dia hayal. Cinta itu buta. Correct. Cinta Whatever itu you buta. say Kami lah at yang that patut point, kita diorang takkan ni. dengar. Tak Because dengar, bagi weh. diorang, Bila cakap mata diorang bagi pandang diorang kiri kanan. Tu. apa you cakap tu macam tu. Dia cuma tahu Noise apa kan? yang dia Like noise nak, only. which is dia Yeah. nak that fella. Yes. Or whatever. Doesn't matter lah. Yes, Kita yes. Actually Tambah. we advise her. Kita advise lah banyak Kita kali. advise banyak kali. Kita advise banyak kali, but Kita, kita tak buang je lah. Dia tetap kawan. Dia Kita tetap advise kawan. dan kita sentiasa Saya nak- mendoakan yang terbaik. Kalau terbaik itu bersama, Lepas tu dah hujung-hujung kita orang macam apa kau nak buat kau buat lah. Kau buat betul. Selalu macam tu. Sebab I rasa lebih lagi you menasihati, lagi orang tu akan pergi kepada orang tu. So I nak cerita sikit lah. Kalau you tanya I soalan ni 15 tahun dulu, I akan cakap macam my principle, my values is very very grounded. I cakap no, I takkan kawan lagi dengan orang ni. You know, faham tak? Tapi sekarang ni sebab I dah tua, mungkin I boleh bersimpati dengan orang. I macam I faham. I bukannya faham sebab diorang ni kena buat benda tu. Sometimes they want someone to like them. And unfortunately, is laki orang. Betul tak? And I dah bagi, I macam cakap pada diri sendiri walaupun I tak berapa setuju. Tapi I always talk to myself, kalau dah kahwin, tak apalah halal. You faham tak? Benda-benda macam bodoh macam tu. I will just like self-soothe myself, you know what I mean? And juga I juga nak bercerita lah pasal
I punya experience dulu. I tak ada like experience macam Mia gila-gila macam tu kan. Tak macam extra macam tu, biasa je. Macam you terkantoi someone yang you date that time also dating someone else. Okay. Every time bila I dapat tahu soalan tu, memang my knees are weak. I rasa macam a victim yang teruk lah. Marah gila babi. Tapi kan I tak buat apa-apa. Tahu after that I rasa macam itu petunjuk Tuhan lah, nak bagi tahu I yang lelaki ni sebenarnya memang tak sesuai dengan you. It's like macam you, all your doubt sekarang ni yang you ada kat dalam diri you pasal this person, orang kata dah dapat jawapannya. Baru Tinggalkan all the dia. red flags tu selama-lama ni yang you rasa the red flags yang dia macam ya ke lalas macam baru betul lah red flag ni yang aku nampak selama ni. I kan very, sebab orang kata couple-couple relationship je. That is not something significant. Tapi kalau yang dah berkahwin kan, I nak kata the victim yang perempuan isteri pertama ni, I rasa pandangan you, apa yang diorang patut buat sebenarnya? Tinggalkan. Bukan tinggalkan sekejap. I nak tanya kepada sekejap yang kurang cakap. I bagi Falik dulu, betul Mia? Bagi Falik dulu. Oh, yelah kalau terjadi. Tak, kalau terjadi kat apa patut orang buat sebenarnya? Apa patut diorang buat Okay lah, I cannot say on behalf of isteri pertama lah. Ini macam just like kawan you. Family I sendiri comes from that situation yang mana my dad disondol. Okay, wait, my dad ada another woman. So for the longest time my mom tahan. So at one point dia tidak lagi tahan. So dia kata I think at one point she knows her value. Dia tanya I atau orang itu. So my dad unfortunately pilih orang itu. So move on lah. So as a first wife, you should know your value. Correct. You should know that is why it is important for you to have your own life in a way. Kan, you ada you punya kerja, you ada you punya duit sendiri, you tak rely 100% on your husband. So if this sort of thing happen, you can, kalau you have a push choice to leave. Push come to shove, you have that option of saying, okay, you pilih dia atau you pilih I, sebab I tak nak dimadukan. So kalau unfortunately orang tu pilih orang tu, you have the capability to live on your own. Itu adalah pandangan saya sebagai anak isteri pertama. Tak adalah isteri pertama pun. Dia tak. Dia tak pilih lah. I rasa sebab kalau I lah berada di dalam situasi itu, I akan, yelah sebenarnya senang sekarang ni untuk kita cakap no, bercerai. Tapi bila you berada dekat situasi tu dengan sayang, cinta, kasih segala-galanya, so you akan itulah insyaAllah lah kalau ada anak. Okay, so you akan macam terfikir-fikir macam, am I making the right decision to leave the marriage? Not just marriage tu, bukan dah tak ada dah you dengan dia, dah you dah build relationship dengan keluarga sekali. So banyak benda you kena fikir. So macam kalau terjadi kat I evaluate. Number one, I evaluate. I akan depends on, maksudnya situasi dia curang tu besar mana. Kalau setakat kantoi dalam phone, I ambil phone tu, I ketuk kat kepala dia, dah that's it je lah. I boleh maafkan dia. Simple. Tapi kalau curang tu berlaku ekstrim lah, to the point yang macam kantoi kat hotel, na'uzubillah contoh, yang itu rasanya tak boleh kot. Mungkin kita akan beredar diri. And I pun ada pengalaman macam you, whereby my mum pernah my stepfather pernah curang, tinggal dengan my mum sebab pihak lagi satu lah. So I ingat lagi pesanan my mum daripada dulu sampai sekarang. Dia kata satu je, cinta ni, dia kata jangan anggap akan bawa you ke mati. Dia kata I know benda ni sounds very macam, I think it's wrong for a mother to say that to a child and to a daughter, but sekarang bila I dah besar, I faham maksud dia. Sebab dia kata dengan pesanan yang kat tepi-tepi tu, dia kata yang penting you kena make sure you kerja bagus, financially independent. If anything were to happen, because cinta mungkin tak boleh bawa ke mati, if anything were to happen badly, you are strong alone. Ya, betul. And Alin pula, sebab you pun dah berkahwin kan, nak tanya kalau lah ni talking theoretically, not gonna happen to you. Somehow I cannot imagine myself in that situation. Correct. Because faham. Me being me, I would have stopped or prevented it from earlier on. So nak jawab itu pun I pun tak tahu nak jawab macam mana. I think I faham your point of view where you trust yourself enough that if that happen, you can just leave. Bukanlah maksud I contoh, bukannya macam husband you of course sangat-sangat orang kata you percaya husband you kan, tapi you also trust that when that situation happen ke apa,
you trust yourself enough, you have the power to leave. Is it something like that? I don't know. To be honest, I don't know. I might be like what Mia said, yang kita boleh cakap je like betul. mungkin I'll just like say I no and leave. just leave. But then again, when you are actually in that situation with all susah the kan? sayang, with all the Kasih cinta. yeah, Dia or punya what the you've been comfort through sometimes together, kan, the comfort. you might just be like the other person you Just stay je lah. tahu, which is forgive, forget and move on. Yeah. That might be the way. That might be it. Okay lah. I nak tambah jugalah walaupun tak berkahwin kan. Lagi nak tambah tak kahwin. Tak, I nak cakap a lot of orang kata factor yang you kena fikirkan before you actually decide to stay or not to stay. Of course. Obviously memang susah nak lari, tapi you kena juga tengok kepada lelaki tu, the degree of cheating tu. Betul-betul ke dia rasa bersalah? Correct. Kerana you boleh tahu dalam naluri hati you dapat detik in your hunch, ini sebenarnya lelaki yang aku kahwin ni dah tak betul dah. Faham tak? Dah tak boleh Diselamatkan. dah diselamatkan boleh. And I think also in a situation where I think you can consider staying is when you have young children. I think your children probably benefit from parents yang ada in their daily lives. I think they will benefit a little bit. So that is the also factor yang you probably decide betul. untuk to It's stay. not only Tapi you and bukan him. lah. Tapi of course when you decide to stay, tapi janganlah kau porak bergaduh je sampai kids pun nampak kau asyik bergaduh, diorang pun tak suka. Yeah, But you always that's try childhood to trauma. build the relationship walaupun dah lepas dia bercerai tu. That was my parents for the longest time. Diorang memang ada masalah, but diorang tak pernah gaduh depan Professional us. lah kan? Sampai when the time comes, but diorang decided to cerai when I was 17. Maksudnya my mom really considered, for me at least, dah habis sekolah, baru she decided to move on. Are you the youngest? I'm the eldest. So my Tapi you sister, tahu cerita dia daripada awal? Ke dia baru tahu masa 17 years old tu mak you cerita dengan you? what? Because I witnessed all the gaduh benda so Adalah juga, adalah. 16, 17 tu I dah nampak. So apa yang nak cakap tadi? 17 Childhood trauma. childhood trauma. Childhood trauma, ya. So memang diorang simpan benda Tak tu, bergaduh tak depan bergaduh korang. depan kita orang. Sampai bila dah bercerai, my friends pun cakap, parents korang macam okey je, macam tak ada masalah je, kenapa bercerai? Happy, dia pandai berlakon. Pandai berlakon. Yeah. Even a day after diorang gaduh, the next day tu pergi rumah arwah nenek I, berdua macam okey je. Oh, okay. So at that point lah memang diorang simpan. Dia tak gaduh depan anak-anak. Irony kan, sebab I melihat keadaan ni sebagai orang yang tak berkahwin dan tidak ada benda macam ni. Ironinya, selalunya orang yang bercerai ni usually dia akan portray benda yang baik-baik. Sampai bila dia bercerai tu kita terkejut macam, korang cerai? What happened? Selalu nampak hubungan yang macam tu, yang seperti mananya baik and elok-elok sahaja, end up mereka memilih untuk bercerai for whatever reason. Kita respect sajalah, tapi Same lah macam my mum dengan my arwah father bercerai when I was 4 years old. Tapi bukan atas dasar ada orang lain. Yang ada orang lain tu my stepfather. Tapi maksud I both perceraian ni diorang end up jadi kawan selepas bercerai tu. Walaupun for a fact that actually my mum ni yang dicurangi lah oleh stepfather I, boleh je mengamuk kan. Tak payahlah berkawan kan. Sebab I was very I ada full of hatred tau for few years. Sebab I tengok depan mata I my mum menangis-nangis semua. But lama-lama I macam okay, this is bila you dah matang, you macam okay, tak payahlah you nak berdendam-dendam, you know. Kalau my mum happy macam tu, dia nak berkawan, suka hatilah macam tu. Dia boleh memaafkan dengan berdamai dengan takdir dia. Kita balik pada berdamai. Betul berdamai balik cerita dia. So wow. Tak, I nak cakap ni Muna ada perspektif lain tak nak cakap? Okay, ada satu soalan lah. Mungkin soalan ni Dia tak ada perspektif, dia just ada experience. Cerita. there you go. Tadi tak ada. Tapi dia sejam. Memang betul lah yang korang kata tu kan. Dia tiba-tiba Dia ada je. okay. Dia punya situation is dia tak happen to my family, but Happen to you? Not family, tapi bukan parents I lah. So I call dia Pak Teh lah. Okay, so let's say ni, dan dia ada married ni. So suddenly datang this one perempuan, mati laki, and turn out perempuan tu adalah kekasih lama, first love Pak Teh I. Cerita betul kembali lah ni. Cerita betul kembali. So what happened is Pak Teh tu jujur. Dia just cakap my uncle jujur,
dia punya first love datang and dia nak kahwin dengan perempuan tu. Sebab itulah cinta hati dia. Dia straight to the point terus lah. Straight to the point. So what happened is my auntie tanya, siapa you pilih? Dia cakap for now dia tak boleh pilih. Sebab ini cinta hati pertama and you adalah cinta terakhir dia, which is dia ada anak dengan orang tu. Faham. Ush, complicated. So benda tu dia dah involve anak pula, which is my cousin. Dia cakap dengan ayah dia, you have to choose. Kalau you pilih that girl, tinggalkan mak kita orang akan follow mak kita orang. Kira auntie you tak nak bermadu lah. Tak nak. Tak nak. Tapi my party kata, my uncle cakap dia boleh to be fair square. Sebab orang tu janda mati laki, ada anak 2 kot by one free. So Kak Ijat ataupun Emma Fatimah kalau nak buat filem ataupun drama berkenaan Boleh boleh pakai contact. Betul lah. Betul lah. Cinta tak akhirku. Dan kau cinta tak akhirku. So Tak Betul. turn out dia tak kahwin. Tapi Tak kahwin maksudnya dia tak bukan, maksudnya dia tak kahwin decide dengan untuk kahwin dengan cinta pertama tu. But my auntie tahu diorang close until today. So Dia tak decide nak kahwin. Auntie you dah tinggalkan. No, auntie I Tak, stay together. Cuma dia tahu contoh macam dikatakan nak keluar kan, my uncle akan jujur, I keluar dengan Siti contoh. So my auntie kata okay keluar, tapi you have to know that kita still suami isteri. Together. Dia kata tak apa, I keluar sebab ada kawan-kawan lain, but kita tak tahulah ada kawan lain ke tidak. Faham. Macam tu. Kiranya berakhir macam tu je lah. Maksudnya until today, even kita orang pun kadang-kadang raya kita jumpa je that first love tu. Tapi Tapi in a way, from what I see, auntie you banyak give and take. Yes. Faham tak? So, kalau jenis perempuan yang jenis yang tak cukup akal, panas baran, tiba-tiba marah, weh aku pergi tarik rambut. Kau siapa Siti? Keluar dengan laki aku. Kau tu pergi cari laki orang lain boleh tak? Tapi that point my uncle macam ada jugalah Benda-benda macam tu. My uncle akan cakap, before I kenal you, I kenal Siti dulu. Which is Tapi what I like about Tak uncle boleh lah cerita dia. Boleh tak? Tapi to be honest lah, I rasa bukanlah I nak puji gila Uncle you, tapi satu benda I suka sebab dia straight to the point. Awal-awal dia dah macam okay, This is my first love. sekarang I nak dia. So macam mana? tapi dia macam kelakar macam perempuan tu mungkin dia tunggu laki dia mati kot agaknya. Tiba-tiba macam dia Sebab perempuan tu datang sebab, balik. sebab perempuan tu dah berkahwin ke? Dah bercerai, dah meninggal. Mati lagi. mati lagi. Boleh kahwin lah. Boleh lah, tapi auntie dia tak bagi bermadu. Welcome to the conversation, Syakira. Aku dah lost lah. Macam I rasa macam Sebab auntie dia tak allow faham, diri tapi dia lawak cerita ni sepatutnya. Kalau lelaki dah macam ni dah kahwin je. Kahwin lah kat Tapi siam bagus ke apa lah. kan. Dia bagus lah. Very respectful faham tak? towards your auntie tu. Ya, dia punya cerita makcik dia sangat open minded lah, I would say. Dia okay je, asalkan mungkin ada setengah perempuan dia setuju kepada konsep kebenaran. As long as you berlaku benar terhadap I okay. Ataupun ada perempuan yang dia jenis suka, I tak suka dengan cerita daripada mulut orang. Betul. Faham. Sebelum, sebab perempuan pantang kan. Ya. Aku dengar dari belakang, baik-baik Kau yang datang kat aku. Susah macam mana pun kau kena dengan aku. Mungkin itu yang dilandaskan. Sebab I ada kawan yang kahwin dengan suami orang, dan lelaki dia itu cakap, maksudnya dia bini nombor 2 lah kan. Bini dia, lelaki dia cakap, I tak boleh expose you just yet. Sebab I ada respect lah. Faham. Hati yang nak kena jaga. Faham. Tapi sangat memang simpan ni tak nak jaga. Yes, exactly. Tapi I nak beta sikit lah. Tapi kawan you tu, dia kena faham dia tu dah memang sendiri nak diri dia dijadikan nombor 2. So maka kau kena sedar diri kau. Kau hati nombor 2 yang kena dijaga. Dia pergi rumah isteri pertama. Astaghfirullah. okey faham. Aku berani je. I nak cakap. Tapi I nak apa cakap. dia buat dekat bini pertama kesian. Tak, dia dah kahwin ke apa sekarang? Dah berkahwin. Kami dah kahwin by the way. Allahu Tapi Akbar. it's my heart, man. Balik. And bini pertama Kesian. Tepuk tangan. bukan dia Apa? orangnya classy, dia tak merentan, tak marah. Dia kata it's okay. Bukan, Kalau macam faham. ni kita tunggu Suami kita sendiri balik. bercakap. Itu balik. Maksudnya mana, bukan yang macam mana? hati-hati yang Dia tak gaduh-gaduh ada minta drama. pinggan mangkuk semua tu. Salah muka. Tunggu Abang Jamil balik. Tunggu Abang Jamil kau balik ya. Tapi hebat Macam macam cakap tu. kopi. Tapi dalam hal ni saya nampak selalunya penyondol ini dia memang ada audacity ya. berani. Yes. Sebab kenal dua-dua, the suami dan juga the isterinya. Sampai kan saya cakap, kenapa you tergamak buat macam tu? Bagi justification dia, macam Fadil cakap, kenapa I tak ada hak? I nak juga gambar kahwin kita kena post. Sampai dia buat announcement masa perkahwinan dia, jangan sebarkan
muka suami dia. So terpaksalah kami letak gambar ni, sama ada gambar dia seorang ataupun letak emoji dekat muka suami dia. Faham. Maknanya dia tahu apa yang dia sedang lalui. Tapi mungkin sebab dia rasa macam lama sangat ni. Abang bila abang sangat. Saya ni suami yang isteri yang sah, betul tak? At one point dia tagih dia punya rights. Dia punya as a rights. wife. Tapi talking about dia ada audacity tu, normally orang yang nombor 2 ni selalunya lebih berani Dia kan. lebih insecure sebenarnya. Sebab I mean first thing first pun you kena fikir bila dia start allow diri dia jadi nombor 2, kat situ you kena tahu orang-orang yang macam ni sebenarnya daring. Betul. Kebanyakannya daring. Betul. Tapi I respect the first wife. Kalau kau datang, kau the moment kau jejak pintu rumah aku, kau lumat aku kerja kan. Aku suruh kau pergi supermarket je. I nak bagi ni satu observation lah. Yang bini kedua ni selalunya diorang ni punya perangai tak boleh jadi bini pertama. You faham tak? Diorang kalau Dia bukan tak memang boleh, lelaki ke sebab dia dia akan bini cerai. kedua? Dia confirm. Dia jadi yang okay, kau nak ambil bini kedua, aku ceraikan kau. Dia tak Perangai ada bini tolak kedua ansur. gitu. Dia tak ada bertolak ansur. Dia Memang ada tak perangai semua macam tu. kan kita tak pukul rata. Sebab dia jenis yang berani. Berani. Tapi I cakap kan, I nak bagi nasihat lah kepada nasihat. Kepada bini-bini. Aku nak kahwin lagi. Okay. Bukan nasihat lah. I nak bagi macam pesanan sikit lah, halus. Pesanan ringkas. Yang kedua ni, you kena banyak bersabar. Betul. And you have to jangan know rasa macam tak, kalau laki you tak bagi you extra attention sebab nak kena pergi kat bini pertama, semua tu janganlah. Demand macam-macam. Engkau tu you kena tahu where you are. Sedar diri lah. Faham tak? Sebab mula-mula you are actually dilabelkan sebagai perampas. Tapi kan I kata lepas dah kahwin tu I lain lah kan. I cakap diri sendiri, okay, I accept. Tadi Syahira, I nak petik you cakap tadi, kalau dulu you ada kawan yang bersama dengan suami orang, you akan tentang habis-habis. You cakap dia, you akan buang dia. Tinggalkan. Kenapa you nak buang kawan macam tu? Salah dia sebab I think masa bukan I sendiri, I tak ada pengalaman tak ada sendiri. pemahaman kot I tak ada dulu. pengalaman sendiri. I kata kalau dulu it's all black and white for me. Benda yang jahat, there's no grey. tak ada grey. Is orang tu buat benda yang salah, I will voice my opinion and I akan tinggalkan. I will punish them. You faham tak? Very simple. Mudah-mudah sekarang ni, oh my god, even kadang-kadang I pun pelik benda-benda yang I buat tahu. Bukannya benda-benda yang benda tu betul, tapi faham tak? Kadang-kadang I pelik dengan fikiran I sekarang ni. Kan dah matang. Bila orang bukan matang tu satu. Tapi macam like I lagi more prihatin pengalaman, betul. dengan orang punya feelings. Like I have more empathy. Dulu tak dulu memang salah sikit bang tak kawan lagi. You faham tak? Tapi sekarang lain. I sendiri bukan pasal pandangan sekarang nasib baik. Tak ada judge mah. Okay, apa kita punya conclusion lah dengan situasi ni? Actually bukan situasi, dengan masalah ni. Penyundul, disundul, tersundul. Kalau I boleh sebut dulu. Pertama, boleh. jadi perempuan jangan perasan. Kedua, dia pernah cakap dah conclusion Ini ni. dia cakap Memang rasa ini Oh, memang jadi ayat. okay. jadi perempuan jangan perasan. Yang perasan. Yang main golf tadi tu. Dia nak kasihan kawan kau. Terus kamera. Jadi perempuan yang perasan. Yang kedua, betul Islam kata jangan sesekali dekati zina. Sebab kerosakan dia bukan satu, bukan dua. Zina ni dia macam family kan, dia beranak pinak. So satu kali you tweet, yang lain-lain terikut sama. Dia apa tu apa pasal nila setitik. Rosak Susu sebelanga. Dia bukan sapi punya susu. Lembu dapat lama. Lembu dapat lama. Banyak pepatah. Okay, daripada Gen Z. Gen Z. Sila Dulu. Gen Z mula-mula. Sebab I tak pernah Nak menzina. Alhamdulillah. Tak lah, maybe pesanan dekat orang-orang luar sana pasal benda ni. tak tahu nak cakap. Bagi peluang dulu dekat Alin. Agak ni fikir dulu. Pernah kahwin? Tak pernah kahwin yang berkahwin. Mungkin ada pandangan terhadap Pandangan tetap penyondol, tersondol atau Dan- pesanan buat suami. Pandai lah fikir sendiri kot. Because you know, That's your again, life. Yeah, at the end of the day, it's your life, it's your decision. Whatever I say, you're not going to listen. Betul. Kalau Kau dah aku buat kecap, bebel, kan? kalau aku merentan, kalau aku marah, Kau I emo. get emotional, You I pun get emo. upset, but you don't Draining your listen energy to at the me same time. pun. Exactly. Ni marah kau. Adakah ini specific to someone tak? Dia macam specifically to someone No, je. Dia I guess kamera I've kan? been in a similar situation whereby I've gotten too involved. Okay. Yang macam aku nasihat kau ni, aku nampak ni, I'm Yelah, like you the cuba third nak person. selamatkan. You dah nampak the future what's going to happen. Yeah, but you don't want to listen to me. At the end of the day, korang still That person don't want to be saved.
Correct. Habis So cerita. ujung-ujung whatever you do lah. It's your life. You know, I'm just here to nasihat ke, tengok ke, mendengar ke apa ke, but I'm not Kiranya gonna sebagai I'm not saudari Islam, you dah buat tanggungjawab. You Correct. ni dah kena dah. Tepias. Dah pandai dah. Kau dah buat kecang kan, sendiri kemas. Itu je lah. Nak juga Of course. Okay. Untuk pesanan yang merampas ke mengambil hak orang, bukan pulangkan balik. You have to, orang kata tak perlu ada dendam seorang madu, sebab at the end of the day you ambil hak orang, bukannya you ambil hak yang bukan hak sesiapa. So you have to terima dengan hati terbuka yang you tengah berkongsi with someone. Itu je. Falik. Sekiranya anda kenal dengan kawan-kawan yang ada dalam situasi ni, jangan tinggalkan diorang. Stay with your friends and support. Bukanlah support maksudnya menyokong tindak tanduk diorang. It's just jangan buang diorang lah. Just be there lah. Just be there. Untuk ni untuk rakan-rakan yang ada kawan-kawan dalam situasi tu lah. Kepada penyondol, disondol-sundul, jagalah diri. Masing-masing dah besar. Tahu baik buruknya. Betul. Sebelum kena panah peti. Kita pula Okay, ada again. I rasa pesanan I, sebab macam kita dah ulas tadi, benda ni dia tak ada macam tiba-tiba perempuan yang menyundul. Dia lelaki dengan perempuan bagi I sama je. So pesanan I untuk orang-orang yang dah berpunya, maksudnya tak kisahlah berpunya tu daripada segi dah berkahwin ataupun dah ada dalam relationship, kenalah tahu batas. Belajar mengetahui apa batas-batas anda untuk mengelakkan daripada benda-benda macam ni berlaku. Sebab kalau kita avoid awal-awal, prevent awal-awal, tak berlakunya menyundul, sondol dan tersondol whatever ni semua. Okay, itu je pesan I. Syakira ada. Itu Bataras Pasar Raya. Tak terfikir lagi. Suri, you want to go first? Okay, for me, I believe in karma. Allah, ya tu. I believe in karma. Kifarah, yelah. So, apa benda yang kita buat ni, benda tu akan balik pada kita. Tak semestinya directly kepada kita, tapi kepada keturunan kita, anak kita, kucing kita, for example, contohlah kan. Contoh. Okay, benda-benda yang terdekat dengan kita, benda-benda tu kau kena fikirlah, dah besar kan. You might think that it's for you, for your pleasure, tapi at the same time think of the people that you hurt. For example, anak-anak orang tu, mak bapak orang tu dengan malunya apa benda semua. Dia bukannya seorang saja, anak contohnya orang tu ada anak seorang, bukan anak dia saja yang akan impak. Cikgu kepada anak dia tu, kawan-kawan kepada anak dia tu, semua akan terasa tempias. Isteri dia jangan cakap lah kan. Confirm lah. So chain reaction, betul. I nak cakap yang I tak boleh nak, orang kata apa nama dia tu, I nak cakap yang orang yang penyondol ni, I nak cakap memang dah tak boleh nak bagi nasihat dah. Kan betul tak? Diorang dah lost cause lah, suka hati lah. Diorang nak buat apa, senang cerita. Tapi I nak bagi nasihat kepada yang the victim, yang perempuan yang dianiaya tu, ataupun suami yang dianiaya, ataupun suami dia. Betul, uncle I, bukan uncle lah, maksudnya ada family, ada orang yang kenal tu, terbalik cerita dia. Lepas tu ada je cerita dia. Lepas tu I nak cakap yang korang lepas dapat tahu cerita ni, korang jangan bertindak melulu. It's okay for you guys to have emotion, marah ke apa, tapi don't go publicly untuk nak kecam. Jangan bertindak melulu dan jangan dilulu. Jangan dilulu. Betul juga. Janganlah publicly cemuh orang ni, cemuh orang tu semua. You kena diam dulu, fikir dulu, have self reflection. Tengok dulu pada diri you sendiri apa salah dia, and then only buat keputusan for yourself. For podcast saya nak cakap lah, terima kasih korang sebab sudi lagi collab dengan kita. Yes, thank you. Betul and correct. Sekali lagi saya nak berterima kasih kepada the venue. Yes, correct. Apa nama Sandwiches TTDI. Follow Instagram diorang, and juga kepada kita nak cakap kepada penonton-penonton kita yang baru tengok kita ni, jangan lupa subscribe, like and follow us, dan juga comment on our social media and also our YouTube, Spotify,
and social media Jangan everywhere lupa lah, even follow TikTok and diorang everything. juga. Podcast Maaf Cakap. Ada akhir kata daripada korang? Last sekali. Bagi kepada Munah, macam mana Munah untuk dengarkan kita? Tekan sahaja di www.maafcakap.com. Okay, kita jumpa lagi di lain masa. Saksikan Chatterbox Trio bersama Seri, Mia dan Shakira di waktu yang sama pada minggu hadapan. Jangan lupa follow, like dan subscribe channel YouTube kami. Mad Grape TV.